Pembetulan pasal konsep flash pada kamera. Satu hari satu info pasal kamera. Okey, semalam saya ada post video pasal flash, pasal konsep power pada flash ni. Tapi saya ada dapat satu komen daripada Tuan Suhaimi Saleh ni. Dia betulkan apa fakta yang silap yang saya sampaikan dalam video semalam. Pertama, saya minta maaf banyak-banyak. Saya memang macam saya pernah sebut sebelum ni, saya ni bukanlah expert yang tahu semua benda pasal kamera. Ada juga benda yang saya tak tahu. Jadi pasal flash ni sebenarnya nilai yang kita tengok 1/256, 1/128 tu adalah bukan speed, tapi yang tu sebenarnya adalah 1/256 daripada full power flash tu. 1/128 daripada full power. Sebab tu kalau kita naikkan lagi 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 dan last kali kita akan jumpa 1/1. 1/1 maksudnya 100% ataupun full power daripada flash tu. Barulah benda tu make sense sebenarnya. Jadi kenapa kadang-kadang bila kita shoot guna flash, gambar jadi gelap separuh tu? Gambar jadi gelap separuh tu adalah sebab normal untuk flash sync ke satu kamera adalah dengan speed 1/200 saat. Sebab tu kalau kita guna shutter speed lebih laju daripada 1/200, kita akan dapat yang warna hitam separuh tu. Maksudnya cahaya daripada flash tu dah sempat masuk semua ke sensor dah tutup dah. Jadi sebab tu ada flash dia akan limit shutter speed kita tak boleh lebih daripada 1/200 atau yang saya punya tu 1/160. So itulah lebih kurang konsep yang betul power pada flash yang kita tahu tu. Sekali lagi minta maaf atas benda yang saya silap sampaikan semalam. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Suhaimi Saleh kerana sudi berkongsi, bukan pada saya saja tapi pada kita semua yang tengok video ni.